Saudara, anugerah Peraduan Nyanyian di Suria melahirkan banyak bakat seperti Hairul Anwar, Syed Azmir dan Fauzi Laili. Kini setelah 2 dekad sejak kemenangan mereka, ketiga-tiga mereka terus memeriahkan dunia hiburan televisyen setempat. Bagaimanakah perjalanan mereka termasuk pencapaian, kegagalan serta penyesalan yang dilalui? Ikuti wawancara mereka bersama Syawal Yusof dalam Berita Plus HT. Selamat datang ke Berita Plus HT, abang-abang anugerah kita. Jadi Hairul sebagai pemenang anugerah 2005, anda ada pihak ini menyifatkan anda kurang star quality atau faktor X. Selepas 20 tahun ni kita banyak yang kita belajar. Kalau orang ada star quality pun di Singapura pun tak dapat star treatment. Perkara yang pada saya agak sementara saja. Disiplin dan konsistensi dan pekerjaan, kepribadian dan juga sikap bekerja yang tidak menyusahkan orang dan sebagainya, itu yang penting sekali lah untuk kita sentiasa kekal relevan dalam industri dan bagaimana seseorang itu dapat memberikan sumbangan kepada industri pada jangka panjang. Dan di sebalik kritikan ini semua, Hairul masih bertahan. Saya bermula dalam industri ini sebenarnya berbekalkan dengan juga ilmu dan pengetahuan dalam bidang media lah. Sebab itu apa yang saya pelajari di sekolah. Sangat beruntung sekali berpeluang untuk menjadi pengadil bagi Juramat Junior, bagi penyanyi. Banyak terlibat dalam kerja-kerja di belakang tabir sebagai penulis skrip Warna Ramadan. Selepas tu ada juga kesinambungan daripada penyanyi dan juga kaki nyanyi. Kita ada berani lakon. Satu pencapaian yang besar lah bagi saya. Okey, kita teruskan dengan Syed Azmir. Kita pernah dapat tiket emas dari anugerah dan kontrak album dengan syarikat Ajai. Bila saya pergi ke Malaysia, agak sukar tahun 2007. Mungkin diorang belum bersedia untuk terima bakat-bakat di Singapura. Saya masih ingat lagi waktu pelancaran album saya, setengah daripada wartawan keluar daripada press conference itu. Lepas saya dah setahun, 2 tahun di sana, saya nak tanyalah kan, sekarang yang kita dah jadi kawan ni, kenapa korang keluar waktu press conference lah? Diorang cakap, oh Azmir, nothing personal, tapi saya rasa bakat-bakat Singapura ni agak mencabar bakat-bakat kami. Pada waktu tu saya dah dapat banyak show. Saya dapat banyak tawaran berlakon, host game show, dan something tragic happen and saya decide to pulang ke Singapura. Pada waktu tu pun umur saya dah meningkat, nak membina keluarga. Jadi saya decide untuk kembali ke bola sepak. Saya ambil kursus jurulatih bola sepak dan fokus kepada kerjaya saya. Saya nak beli rumah. Saya dah ada isteri, saya dah ada anak. Fauzi, kita teruskan dengan anda pula. Masa zaman-zaman anugerah, anda digelar sebagai nerd. Lihat anda sekarang berjaya menembusi saluran 5, anda aktif di Suria, sangat berbakat lah. Sebenarnya tak pernah terfikir yang saya ni berbakat. Bermula kejayaan saya ni ketika saya masih bersekolah di Temasek Politeknik di Singapura ni. Tidak ramai artis pun masa sebab memang susah perubahan dalam industri. Kita kena peka. Sebagai contoh, sebagai seorang penyanyi ataupun pelakon atau pengacara, ada aja yang perubahan dari segi penyampaian ke, dari segi konsep, dari segi format. Saya selalu ingatkan diri saya yang saya bukan yang terbaik. Jadi bila saya dapat pengalaman bekerjasama dengan orang-orang yang dah lama bekerja ataupun lebih pengalaman, saya timba ilmu. Tapi anda pernah bernaung di bawah syarikat Carrier Records. Okey, untuk Carrier Records ni sebenarnya saya rekod satu single dengan mereka right after anugerah berakhir tahun 2005. Selepas itu saya masuk NS. Kalau awak ingin ada kerjaya di Malaysia, anda harus berpusat di situ. Jadi saya tidak ada peluang itu. Perkembangan dan pencapaian anda bertiga sejak 2005. Beruntung sebab kami melalui evolusi muzik di mana daripada fizikal kepada digital. Dan mungkin pada masa itu tak ramai orang tahu bagaimana untuk menggunakan platform penstreaman muzik dan sebagainya. Saya ada cuba pengacaraan juga, ada lakonan juga. Dan daripada situ juga saya dapat mengembangkan lagi keupayaan saya untuk bertahan dalam industri ini. Pencapaian beriahkan lagi stesen TV pada waktu itu. Mendapat roadshow yang ramai orang datang sampai penuh ni East Point, Orchard, IMM. Kita lancarkan DVD yang tiap kali release sold out, restock sold out.
kita adalah artis tempatan yang pertama membuat konsert di Max Pavilion, sold out. Alhamdulillah, saya baru saja diberikan peluang untuk berlakon dalam sebuah filem di Malaysia dan akan keluar pada tahun ini, insyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Hairul, Fauzi dan Azmi kerana bersama kita untuk Berita Plus HT dan kami sentiasa mendoakan kejayaan anda bertiga.